Okey, disebabkan aku minat gentar dengan beliung, so aku nak buka lagi satu kad. Hari tu aku buka kad daripada Blazing Frost, S dia. Okey, so hari ni aku nak buka lagi kad daripada Blazing Frost. Okey, kita ambil yang satu bintang AR dia. Okey, jom kita buka. So, bismillah. Wah, okey. Attack. Okay, so ini satu. Macam biasa ni buang tepi. Gopal lagi, tokang lagi, mari post, benda yang sama je sebab kad yang sama, cuma versi dia yang ni lain. AR. So ni AR daripada AR Mecha Gentar daripada Blazing Frost punya pack. Okay, kita masuk macam biasa dalam sleeve ni. Okay, so kita ambil balik. Okay, boleh compare lah kat sini S dia dengan ni. Beza dia ada boboi tengah lah untuk yang ni. So efek dia memang sama je. Attack 160 jika kalah dalam awesome pertama. Tak ada apa beza, cuma dia punya efek yang ni. So yang ni, kad ni boleh diguna sekiranya pernah menggunakan kad boboi gempa dan halilintar. Yang ni gentar saja. Okey, boboi gentar dengan Mecha Gentar. Alright, ngam.